Bulan 2 ni saya jumpa ramai founder yang dia stuck. Bukan dia stuck apa, dia nampak tidak ada kesinambungan bisnes dia selepas dia dah tak ada dah. Maknanya second generation, third generation, adakah dia akan teruskan legacy bisnes anda atau dia akan lupus macam tu. So saya nak cerita mengenai legacy sedikit. Legacy ni sangat-sangat penting sebab kita tak tahu kita ni hidup di dunia ni berapa lama. Lepas kita dah tak ada, apa yang kita mulakan, ada tak orang yang terus menerajui atau nak sambungkan perjuangan kita? Jadi ada connection antara permulaan dengan kesinambungan dan malah bukan kesinambungan saja, malah nak grow lagi selepas anda tak ada. Jadi gap yang sangat besar tu, banyak hal yang perlu anda ketahui. Nombor satu ialah misi-misi kita dengan strategic planning kita adakah sangat jelas untuk memastikan kesinambungan tu sangat jelas. Adakah anda mempunyai kesedaran keuangan dan juga generasi selepas anda, adakah mereka mempunyai kesedaran yang sama seperti anda juga. Jadi kalau belum capai matlamat tersebut, termasuk critical thinking, strategic planning, maknanya masih ada banyak gap yang sebenarnya membuktikan kenapa kesinambungan tu belum wujud lagi. Jika nak tahu lebih lanjut lagi, jom bersama-sama saya pada 4 hari bulan Julai 2026 di Angkasa Hotel Kuala Lumpur dalam siri Executive Financial Mentoring IPO as a Mindship to see your legacy through after you are gone. Jumpa di sana.